Okay geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. Aku ada dekat pantai Jeram geng. Sana Pulau Jemur, Pulau Besar, kat sana geng. So hari ni aku cadang kita tak memancing geng. So plannya aku nak berjala geng. Dah lama aku tak berjala. Kita nak berjala udang. Hari ni aku teringin rasa nak berjala. So ada jala baru. Nanti kita tengoklah jala apa. Air tengah jalan pasang ni. Air tengah naik jalan pasang. Kita try dah geng. Tak ada. So air besar hari ni, air sampai tepi lah lebih kurang. Kalau ada lah geng. Kita tak target pun sebenarnya, tapi kita cuba. Semoga ada hasil geng. Okay, jom. Okay geng, ni jala dia. Jala udang. Panjang dia 8 kaki. So berat dia 3 kilo geng. Berat 3 kilo. Rantai galvanis. So mata dia satu jari tak lepas lah geng. Setengah inci. Tak tahulah geng, ada ke tak. Kita cuba. Dah lama aku tak berjala ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tu dia. Air dia sejuk geng. Oi, belukang. Asyik yang pertama geng, belukang. Kita lepas dah geng, belukang ni. Asyik yang pertama. Ada udang, ada udang. Ada udang. Ada udang geng. Ada udang geng. Tu dah seko. Alhamdulillah. Ada seko geng. Anak udang. Okay, udang yang pertama. Alah. Lesen. Udang pertama geng. Alhamdulillah. Ada udang, ada udang. Ada udang, ada udang. Ada udang ni. Alhamdulillah ada udang ni. Tu dia. Tak besar, kecil-kecil. Udang sayur. Dia baru naik ni. Udang sayur ni. Jadi ni. Baik. Jangan geng, tembok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada udang geng. Ada udang. Ha.
Seekor. Tu geng udang. Oh, ada lagi lang tu. Aku tak nampak. Dia naik kat pucuk. Ada lagi geng. Mana dia? Dia naik sampai ke pucuk dah. Tu dia. Mantap geng. Alhamdulillah. Adalah seekor dua masuk. Sekali banyak tu tak ada geng. Macam tu lah seekor dua. Nah. Nah ikan. Nah. Tu geng, anak senangin. Kita bagi ikan ni lah. Bagi kucing ni makan. Miau. Nah. Oh, senangin. Kamu lapar. Ada udang seekor geng. Ada. Ada udang geng. Ada udang geng. Ada udang geng seekor. Terbaik geng. Ada seekor geng. Tu dia. So ni geng udang. Seekor-seekor kumpul-kumpul. Ada lah geng. Mantap. Ada udang. Ada udang geng. Ui. Ada udang geng. Alhamdulillah. Ni saiz sikit. Tu dia geng. Alhamdulillah. Ada lauk lah kita. Kejap kembang, kejap tak kembang, nyalanya. Oh, tu ada. Ada geng. Meriah. Ada seekor udang. Seekor udang. Patuan anak ikan. Tu dia. Ada seekor udang. Lepas tu beliak mata. Beliak mata.
Geng, ni udangnya terbaik. Sonoknya main laut. Oh, ada udang geng. Nampak seekor. Tu dia. Ush. Ada seekor udang. Ada seekor. Ada seekor. Ada seekor, ada 2 ekor. Allahu Akbar. Okay geng, 3 ekor geng. 3 ekor. Tu dia geng, udang. Kucing ni tak nak makan ikan lain. Kena angin dia nak. Makan pun. Tu geng, udang dia. Tak besar, dia boleh lah. Kan?
Okey geng, ada udang lagi geng. Tak besar, kecil-kecil. Ini udang sayur geng. Okey lah ni. Sekali tebar 4 ekor, 5 ekor. Tak besar. Boleh lah geng. Pakai remis, jeram. Tu dia. Jom try lagi geng. Ada. Mak tu. Ada geng. Tak besar, kecil-kecil. Boleh lah. Kutip sikit-sikit kan. Janji dia ada geng. Ada seekor. Ada seekor geng. Terbaik. Ada. Ada geng. Ada 2 ekor. Ni kat pucuk dia. Tu dia seekor. Ada. Ada seekor udang. Tu dia geng, seekor. Ada seekor. Ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Kecil-kecil je. Dapatlah nak goreng. Masak-masak. Okay, udang. Anak belanak. Oh ya, ada seekor. Ada seekor geng. 2 ekor.
2 ekor geng. Kutip sikit-sikit. Oh, ada seekor. Oh, ada 2 ekor. Ada 2 ekor, geng. Ada 2 ekor. 2 ekor udang. Dua ekor, geng. Ha? Seronok jalan. Ah, Okey. saja. Seronok. First time. First time. Ha. Aku baru nak tengok. Jala baru. Nak belajar. Berapa ni? Ha? Berapa beli jalan ni? RM90. Lagi murah. Abang tu 100 lebih. Ha. Kat Shopee. Ni ada berapa? Ni orang berkaki. Yang ni kecil je, cik. Ni orang berkaki. 8. 8. Dah abang tu besar lagi. Besar ah. Yelah, ikut harga kan. Tak pandai pun jala saja bonot aja. Tak tengok okey je. Ha. Saya lagi tak kerti. Nak belajar boleh. Dah macam bentuk ada. Apa? Saya langsung tak kerti. Macam peta dia jadi. Okey lah tu, nampak okey je. Ha. Minat tu. Ha? Lahan sangat. Kuat sangat. Kalau dia ada dia punya rentak ni. Air dah surut. Ada lah tu. Ha. Adalah segenggam. Boleh lah goreng-goreng tepung. Itulah besar ni apa? Ada juga. Kadang mancing bangun seekor lukang tu dapat. Lukang ah. Tapi dia okey lah ada udang kan. Ada ikan. Oh, ikan beranak. Ada apa ya? Yelah, ini dah lebih dah. Ha. Alah, ini dah lebih dah makan dah. Boleh 2-3 kali makan. Banyak tu. Ya. Alhamdulillah. Kering dah air dah. Tak boleh balik dah. Okey, dah berbalik dah tu. Itu lah. Kalau mancing nak dapat ikan sekor. Habis itu dah banyak. Bagi saya dah banyak tu. Banyak. Pertama kali. Okey lah tu pertama kali banyak tu. Okey, hari ini nak Okey. Baik-baik jalan. ada tengok tempat dari kami nak datang. Ya. Ada kawan. Seronok lah. Awak pun nak belajar. Nak belajar. Ya. Okey, cik.
Okay geng, air dah surut dah geng. Okay geng, aku rasa takat ni je lah. Santai je dekat tepi pantai. Kita nak mencari udang. Alhamdulillah. Merasmikan jala baru tadi. Ada sikit lah udang, tak banyak. Tapi lepas sekali masak ni geng, tu dia. Ni anak ikan. Aku nak letak dalam tangkul je kot. Ni udang geng. Ni hasil udang geng. Lepas lah geng sekali masak ni. Tu geng. Alhamdulillah, Masya Allah. Mesti Allah. Dia tak besar. Dia boleh lah geng. Buat goreng-goreng kan. Sambal petai ke. Letak geng. Okay geng, terima kasih kerana menonton. Nanti jumpa dalam next episode geng. Assalamualaikum. Bye bye. Okay geng, kita nak masak geng. Udang tadi kita nak goreng kunyit je. Nak potong-potong barang. Dan kita campak-campak je geng. Kita letak garam dengan kunyit geng. Okay geng, kita goreng. Masak gombol. Okay geng, dah siap. Udang goreng kunyit. Tadi tangkap. Lepas tu masak geng, fresh lagi.